Selamat datang. Hari ini kita nak bincang satu projek, besar gila. Nama dia Stargate. Sumber-sumber yang kita dapat ni memang eksklusif. Cerita pasal pembinaan infrastruktur AI kan, nilainya 100 bilion. Dan ada potensi naik sampai 500 bilion. Lokasi dia kat Abilene, Texas. Nama-nama besar macam OpenAI, SoftBank, Oracle pun terlibat. Betul. Jadi misi kita hari ini, nak fahamlah apa sebenarnya skala projek ni, kenapa laju sangat diorang bina dan apa kesannya untuk masa depan AI. Kita nak gali cerita ni dari orang-orang yang terlibat terus. Jom kita tengok sama-sama. Apa yang menarik perhatian saya ialah macam mana benda fizikal macam bangunan, chip, tenaga ni semua jadi tulang belakang untuk revolusi AI digital yang kita tengah heboh ni. Ada sumber tu siap cakap Stargate ni mungkin projek paling penting era kita. Bukan calang-calang tu. Ia tunjukkan betapa perlunya benda fizikal ni untuk sokong dunia maya AI kan? Betul tu. Dan skala dia tu memang tak main-main. Data kita tunjuk tapak dia, macam mana dia cakap tadi, kat Abilene, Texas. 1,200 ekar luasnya. 1,200 ekar. Besar tu. Pembinaan dah mula Jun 2024. Sekarang ni pun dah ada dalam 2,200 pekerja kat sana. Kerja non-stop tu agaknya. Memang. Diorang rancang nak bina 8 bangunan besar. Nak letak 400,000 chip GPU NVIDIA Blackwell. 400,000. Itu chip yang power gila tu kan untuk AI. Benda ni boleh jadi salah satu kluster pengkomputeran terbesar dunia nanti. Bayangkan. Dan kelajuan dia tu memang gila. Nama projek tu pun projek ludicrous kan? Macam sesuai sangat nama tu. Projek Ludicrous. Memang kena. Diorang kerja 24 jam 7 hari seminggu. Sebab apa? Sebab nak siap tengah tahun 2026. Cepatnya. Kenapa tergesa-gesa sangat ni? Inilah dia. Perlumbaan AI global. Semua gergasi teknologi, Microsoft, Meta, Google, semua tengah berlumba nak buat AI paling hebat. Sam Altman dari OpenAI pun ada cakap permintaan pengguna untuk ChatGPT tu meletup jauh lebih tinggi dari jangkaan awal. Jadi sebab permintaan tinggi gila lah ni, diorang perlukan infrastruktur fizikal sebesar ni dan secepat ni. Lebih kurang macam tu lah. Baru boleh tampung. Okey, itu jelaskan kelajuan dia. Tapi kenapa Abilene, Texas? Apa istimewa yang tepat tu? Sumber kita tunjuk beberapa sebab utama. Satu, sebab Abilene ni kaya dengan tenaga. Tenaga murah dan bersih, terutamanya tenaga angin. Kan Texas Barat memang banyak angin. Logik juga tu. Tenaga memang penting untuk AI ni. Berapa banyak diorang perlukan? Anggaran dalam 1.2 gigawatt. 1.2 gigawatt? Banyak tu. Cukup untuk berapa banyak rumah tu? Sumber kata macam untuk 750,000 rumah. Wow, gila banyak. Dan syarikat yang uruskan pembinaan tu, Crusoe, diorang tekankan pasal guna sistem penyejukan air gelung tertutup. Gelung tertutup? Maksudnya? Maksudnya, air yang sama diguna pusing-pusing untuk sejukkan chip. Jadi isi sekali je, lepas tu kita semula. Jimat air lah kiranya. Baguslah kalau macam tu. Tenaga bersih, jimat air. Nampak macam ideal kan? Nampak macam tu. Tapi kat sini ada sikit ketegangan. Isu juga sebenarnya. Isu apa pula? Walaupun Texas banyak tenaga boleh baharu, AI ni dia haus tenaga betul. Macam tak cukup-cukup. Sumber kata projek Stargate ni ada loji janukuasa gas asli sendiri tau. Sebagai backup. Ada backup gas. Jadi tak 100% hijau lah ni. Itulah persoalannya. Chase Lochmiller dari Crusoe tu pun macam ragu-ragu sikit sama ada syarikat teknologi ni boleh capai target sifar bersih 2030. Sebab permintaan AI naik mendadak lah ya? Jadi ada konflik sikit antara cita-cita AI dengan kelestarian alam sekitar. Faham. Dilema tu. Jadi macam mana pula penerimaan orang tempatan kat Abilene tu? Semua okey ke dengan projek gergasi ni? Laporan kata pandangan bercampur. Datuk Bandar Abilene mestilah dia suka kan? Peluang kerja baru dalam 400 hingga 1,200 orang. Banyak juga tu. Dan hasil cukai baru untuk bandar, walaupun diorang dapat potongan cukai 85%. Besar tu.
85%. Banyaknya diskaun. Sebagai insentif lah. Datuk Bandar nampak ni peluang nak pelbagaikan ekonomi Abilene. Tapi mesti ada yang risau juga kan? Mesti ada. Sumber ada petik pasal kerisauan penduduk, pasal penggunaan sumber alam air, tenaga dan pasal impak AI itu sendiri. Ada juga yang ragu-ragu, betul ke jumlah kerja tetap nanti banyak macam yang dijanjikan? Sebab pusat data ni lepas siap bina, selalunya tak perlu ramai staf sangat pun. Structure AI, macam overbuilding. Itu soalan penting yang timbul. Risiko terlebih bina tu memang ada. Lagi-lagi bila ada model AI macam DeepSeek dari China tu. DeepSeek? Apa tu? Model AI dari China, sumber sebut mungkin lagi efisien dari segi guna komputer. Tak perlu power banyak sangat, macam model lain. Oh, kalau macam tu buat apa benda besar-besar kan? Tapi, Sam Altman dari OpenAI, dia percaya permintaan AI ni akan terus naik. Naik lagi laju dari peningkatan kecekapan. Jadi pada dia takkan terlebih bina lah. Satu pertaruhan besar lah ni. Memang. Tapi kos sampai 500 bilion tu dan OpenAI rugi $5 bilion tahun 2024. Orang tertanya-tanya juga pasal kewangan jangka panjang. Mampu ke? Belum kira risiko geopolitik lagi kan? Rantai yang bekalan chip tu semua. Kompleks tu. Tepat sekali. Banyak faktor risiko. Jadi jelaslah Stargate ni bukan setakat pusat data biasa. Ia satu pertaruhan gergasi untuk masa depan AI. Projek infrastruktur mega yang sambungkan dunia digital dengan realiti fizikal kat Texas Barat sana. Penuh dengan cita-cita dan cabaran. Betul tu. Yang paling jelas, kemajuan AI yang nampak abstrak ni sebenarnya bergantung kuat pada benda fizikal berskala besar. Tenaga yang banyak gila, modal yang besar gila. Sesuatu untuk anda fikirkan. Kita selalu kagum dengan apa AI boleh buat. Tapi mungkin kita kurang fikir pasal kos sebenar dia. Kos dari segi sumber alam, alam sekitar. Betul. Dan sebagai penutup, satu soalan untuk anda renung-renungkan. Bila kita laburkan sumber sebanyak ni untuk projek macam Stargate demi percepatkan AI, apa agaknya pertukaran atau trade-offs yang kita buat? Sama ada dari segi sosial, alam sekitar atau mungkin peluang lain yang kita terlepas pandang. Mungkin kesannya, kita cuma akan faham sepenuhnya nanti. Fikir-fikirkanlah.